RM600 tapi nak phone yang ada AI, Infinix Note 50X 5G. Tapi RM800 tapi nak phone yang ada screen curve nampak premium, Infinix Note 50S 5G. Namun RM1,500 tapi nak chipset flagship dan juga ada heart rate sensor, Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Paling penting sekali, yang mana satu paling sesuai kau nak beli. Dalam video kali ni, aku akan ceritakan apa perbezaan ketiga-tiga model Infinix Note 50 series ni. Kalau bajet kau tak berapa nak banyak tapi nak gaming yang sedang elok, Infinix Note 50X 5G ni bagi aku dah cukup berbaloi. Phone ni datang dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Untuk RAM dia ada 8 tambah 8GB, total 16GB RAM dan storage dia ada 256GB storage. Untuk harga yang murah, bagi aku 3 AI ni memang sangat membantu. Yang pertama, One Tap AI. Tanyalah apa-apa, dia boleh jawab. Yang kedua, AI Translate. Macam biasalah, tukar bahasa untuk bahasa yang korang tak faham. Yang ketiga, AI Writing. Cantikkan balik tulisan kau kalau kau jenis tak pandai buat ayat. Untuk kamera, dia datang dengan 50MP. Korang boleh rakam sampai 4K. Bateri dia ada 5200 mAh dan 45W fast charging. Dari segi design, bagi aku memang agak nampak lasat, tapi tak adalah sampai rugged kan. Kalau korang tengok, belah tepi dia agak sedikit petak berbanding abang dia Infinix Note 50S 5G. Paling penting sekali, dia ada IP64, tahan renjisan air, bukan celupan air, jangan salah faham. Di bawah kamera dia ni pun tetap ada lighting macam abang-abang dia, lampu monochrome. Kalau tambah bajet sikit lagi, korang boleh dapat Infinix Note 50S 5G. Bagi aku, ini agak game changer. Untuk chipset, dia menggunakan yang sama dengan Note 50X, Dimensity 7300 Ultimate. Tapi yang paling aku suka dekat skrin dia, dia 3D Curve AMOLED 144Hz. Agak tinggi, hampir sama macam Note 50 Pro Plus 5G. Untuk kamera, dia ada 64MP Sony IMX682, ada 4K video juga, ada in-display fingerprint AMOLED kan. Kalau kau nak hardcore gaming, kau nak kamera cantik, kau nak features banyak, Note 50 Pro Plus 5G ni pilihan muktamad. Persoalannya, yang mana satu paling sesuai untuk korang beli? Infinix Note 50X 5G. Bagi aku, untuk 5G, untuk harga dia yang 699 memang sangat berbaloi. AI pun banyak, tapi satu masalah dia bagi aku, skrin dia tak berapa nak cantik. Tambah sikit lagi, korang boleh dapat Infinix Note 50S 5G. Skrin lagi cantik, curve pula tu memang rasa premium, tapi satu masalah dia, chipset tak berapa nak garing. Kalau kau tanya aku, baik beli Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Sebab apa? Memang all rounder, semua korang dapat. Chipset macam flagship, heart rate sensor dapat, rasa premium, skrin pun rata, chipset pun garing juga. Lebih aku dah cerita, kurang aku dah cerita, harga pun aku dah cerita. Apa pendapat korang? Baik beli Infinix Note 50 series ataupun